SYM ADX TG ataupun Adventure Tiger model 400cc yang dikeluarkan oleh Sanyang Motor daripada Taiwan. Pertama sekali kita akan bercerita mengenai dia punya kapasiti bahan api, iaitu sebanyak atau seluas 13 liter untuk tangki bahan api. Dia punya enjin berkapasiti 400cc dengan kuasa sekitar 34.5 horsepower. Baiklah, untuk skuter ni ADX TG, walaupun dia skuter, dia menggunakan rantai. Jadi dia punya feeling bawa tu macam motosikal clutch atau motosikal moped. Newton meter pula adalah sekitar 37 Newton meter. Jadi dia punya power to weight ratio pun boleh dikatakan balance. Itu sekarang ini seberat 213 kg. ADX TG ini menggunakan CVT dengan enjin Hyper VVS. Baiklah, untuk teknologi Hyper VVS ni, fungsi dia adalah untuk melancarkan lagi tunggangan anda. Windshield ni pun diorang boleh laras. Untuk meter LCD di hadapan ini adalah seluas 5 inci. Dengan untuk belah kanan ni diorang ada handguard, diorang ada side mirror yang memang standard. Diorang ada brake lever yang boleh laras, standard lah untuk belah kanan. Belah kiri pula diorang ada benda-benda standard juga seperti signal, horn, dia punya passing light dan juga hazard light. Motosikal ni seawal bulan Mei akan berada di pasaran Malaysia. Jadi anda boleh nantikan motosikal ini yang akan dibawakan oleh M-Force.